Musuh utama bila buat konten dekat luar adalah orang ni. Tapi tak lagi bila gunakan mic Boya Magic yang macam ni. Mic Boya Magic ni telah dilatih dengan 700,000 noise atau bunyi bising supaya dia boleh hilangkan bunyi bising bila anda rekod dekat kawasan yang ada bunyi bising. Sekarang ni saya dah on dia punya noise cancellation, macam mana saya punya suara. Saya cuba senyap dan orang ni sebenarnya 50 meter belakang saya. Sekarang ni kita offkan dia punya noise cancellation. Tengok suara dia, audio dia masuk ke tak. Sekarang ni saya cuba cakap tanpa noise cancellation. Macam mana? Suara saya didengar dengan jelas atau tak? Percubaan suara 1, 2, 3 tanpa noise cancellation. Okay, sekarang kita dah on balik dia punya noise cancellation. Percubaan suara 1, 2, 3. Percubaan suara 1, 2, 3. Jadi tak perlu risau lagi kalau anda shoot dekat luar, bunyi bising atau noise macam ni boleh dikurangkan. Yelah, kalau kita buat konten outdoor macam saya yang banyak berlari ni, memang tak lari shoot dekat luar. Jadi bila ada fungsi AI noise cancellation pada mic Boya ni, sedikit sebanyak dia membantu kita punya audio lebih baik. Selain itu juga, saya suka saiz dia yang kecil ni. Anda tengok dia lebih kurang satu ruas jari saya sahaja. So ringan. Yang ni saya punya topi ni soft brim. Nampak tak jatuh pun. So mic ni AI noise cancellation dia power. Saiz dia pun kecil. Receiver dia pun kecil sahaja. Jadi kalau anda suka shoot dekat luar, anda boleh dapatkan mic Boya Magic ni. Review penuh saya akan buat dekat YouTube nanti. So, jangan lupa follow untuk video seterusnya.